Viral di media sosial rakaman video dashcam memaparkan situasi kecuaian membabitkan sebuah lori dalam satu kejadian di Muar Johor. Dalam rakaman itu, pintu bahagian belakang lori berkenaan yang dilihat terbuka menyebabkan pelanggaran dengan beberapa buah kenderaan lain. Malah, pintu tersebut juga nyaris mengenai kepala seorang penunggang motosikal yang turut berada di lokasi kejadian. Tiada maklumat penuh mengenai insiden, namun rakaman tersebut yang kini telah mengundang pelbagai komen dan reaksi netizen di laman sosial. Beep beep.